Assalamualaikum sahabat. Tok Wan ni umur dah 90. Dulu Tok Wan dah pernah tolak sekali tak pergi haji sebab nak menangkan PAS. Jadi tak menang juga. Takkan kali ni Tok Wan nak kena tolak lagi? Agak-agak lah. Tak boleh lah macam ni. Kan? Nanti tak? Hampa pun Tok Wan umur 99 tahun dah. Ni gigi palsu dah. Mana? Kita dah tolak dah dulu. Lepas tu Tok Wan cek lah balik dalam kitab-kitab. Tengok dalam rukun Islam. Tak ada. Macam Tok Wan duk kena pemuhung pula dengan hampa. Allah Rabbi, tak baik. Sungguhlah, nak lawan-lawan lah hampa. Jangan duk kira kena-mengena dengan orang hak nak pergi haji, nak tunai tu rukun Islam. Hampa pelik lah. Jangan buat macam tu lah. Jangan duk buat macam tu. Jangan duk buat habis ke semua. Pakai semua jadi naya. Jadi naya habis. Astaghfirullahalazim. Allah Rabbi. Kenapa lah hampa buat macam ni? Tok Wan naya. Ni Tok Wan nak pergi tak larat lah. Nak pusing kat abah. Dulu Tok Wan masa umur 30 lebih tu sedap lah juga. Kita nak pusing clear. Ni Tok Wan Allah. Tak tahu macam mana agak. Naya. Tapi tak apalah kan. Dah lepas dah. Tok Wan pun dah buat solat taubat. Kan? Tok Wan pun dah tak mau dah. Ingat-ingat nak percaya kat mereka dah. Kan? So, iyalah Tok Wan pun dah buat solat taubat. So, Tok Wan minta ampun ke Allah SWT. Apa yang Tok Wan buat dulu. Semoga Allah ampunlah Tok Wan. InsyaAllah. Anak-anak hak bawah-bawah ni. Janganlah buat perangai tak tentu alam ni. Tak ada pun dalam rukun Islam. Mereka tak tahulah. No. Banyak lah. No. Tok Wan pun tak tahu nak abang. Mana kitab Tok Wan cari tak ada. Tak ada apa yang lepas habang kat Tok Wan tu. Tak ada. Nak buat macam mana. Kan. Dulu kita Walak orang kata unta pak. Tok Wan tak tahu nak abang No. Tapi dulu Tok Wan nombor 1